yang ada masalah bahu yang sakit. Angkat ringan, turun kuat. Angkat ringan, turun kuat. Macam ni. Jangan buat macam ni. Angkat. Ringan-ringan angkat. Turun ringan, masa kuat sikit. So bila you turun, you akan rasa itu urat-urat sendi. Wah, semua tarik sampai kepala. Itu normal. Good news, semalam bacaan kolesterol sudah turun dari 8 ke 7. Tahniah Rosila. Teruskan usaha. Banyak lagi bacaan akan turun. Baju punya saiz semua akan turun. Jangan risau. Betul. Concentrate dekat bahu. Sebab bahu kalau sudah ringan, sudah sedap, you boleh gerakan aktiviti dekat tangan, nak masak, nak jahit, nak buat apa pun jadi senang. Tidak ada stres lagi. Sebab tidak ada bahu yang sakit, memang sangat dera punya. Okey, mari. Perut kemut. Jangan tahan nafas. Okey. Okey, dua-dua angkat ringan, turun kuat. Angkat ringan, turun kuat. Dua-dua sekali. Tak boleh buat laju, kita buat macam ni. Ringan-ringan. Perlahan-lahan. Pastikan angkat punya masa, jangan paksa bahu you. Turun punya masa, kasih betul-betul. Kalau rasa, wah ini masa sakit Okey, untuk orang baru, ini senang walaupun nampak sangat senang. Tapi dia memang sakit. So untuk kawan-kawan yang rasa sakit, korang ringan sikit lah turun. Ringan sikit. Kalau kurang sakit sudah, kita terus kuat sikit balik. Jangan tahan nafas. Panjangkan leher lagi ke atas. Ini tarik ke atas. Ini turun ke bawah. Okey, mari tangan letak kat pinggang. Sama juga. Angkat ringan, turun kuat sebelah-sebelah. Badan berdiri tegak. Ini senaman, duduk boleh buat, berdiri boleh buat. Perut kena sentiasa kemut. Mari. Kawan-kawan, selepas melalui senaman ini, semua itu badan sakit, terutamanya bahu, sudah jadi tak ada sakit. Okey, dua-dua. Pregnant boleh, tak ada masalah. Pregnant punya kawan-kawan, 5 bulan kemudian, semua bahagian atas boleh buat. Okey, mari. Buka bahu yuk. Satu depan, satu belakang. Siapa yang ada sakit-sakit punya badan, lagi kena wajib senaman.